mempraktiskan kaedah yang disebut merawat gangguan makhluk ni dengan cara membuka aurat termasuk perempuan, sampai ke tahap ke tempat-tempat yang dekat-dekat tempat sulit pun dibuka. Makhluk-makhluk tadi tu, batu-batu, air, sungai, pokok-pokok semua tu, mereka juga beribadah bertasbih, tapi itu bukan ibadah taklif, itu adalah ibadah fitrah dia tu. Jadi waktu tak ada hisab di akhirat, tak ada hisab. Jadi makhluk yang ditaklifkan Allah ada dua je, manusia dan jin. Ini ditaklif. Sebab apa? Kerana ada akal, ada nafsu. Ni dua-dua makhluk ni, ada akal, ada nafsu. Jadi saya sebut sikit baru ni, tak apalah nak nak berkongsi pengalaman sikit. Yang mengganggu kita ini ada kelompok syaitan dan termasuk jin juga, yang Allah Ta'ala beri keupayaan untuk masuk dalam badan kita. Persoalannya, macam mana dia masuk? Apakah dia terhalang dengan sesuatu benda? Tidak. Allah Ta'ala beri kemampuan kepada makhluk ni boleh memasuki badan kita ini dengan tidak terhalang dengan halangan fizik. Dia tak terhalang dengan daging kita ni, dia tak terhalang dengan pakai mah pakai, ataupun tak terhalang dengan pakai cermin mata tutup rapat. Macam orang benda tu, nak teri semen welding pakai tutup rapat tu. Itu tidak menghalang dia. Ataupun pakai baju tebal, pakai baju bulu macam orang naik bulang tu, pakai, itu tidak menghalang. Nak beritahu makhluk ni diberi Allah Ta'ala kemampuan memasuki badan manusia dan boleh berjalan mengalir dalam tubuh badan ikut saluran darah, dan dia tidak terhalang dengan sebab-sebab fizik ni. Dia hanya terhalang dengan sebab-sebab maknawi. Itu yang saya sebut dulu. Nabi kata seseorang ni bila balik ke rumah dia, kemudian dia masuk rumah, dia baca bismillah, maka syaitan tak nak ikut dia, tak ada tempat tidur lah malam tu. Sehingga syaitan kata sama dia, mu tak ada tempat tidur malam ni, la mabitalakum. Jadi dia tidak terhalang dengan dinding rumah tu. Dia tak terhalang dengan kunci pintu tu. Dia terhalang dengan sebab yang maknawi. Demikian juga bila seorang tu makan makanan, bila baca bismillah, maka syaitan kata la asya'alakum, malam ni tak ada makan malam malam ni. Tak nak makan. Tak nak makan. Jadi dia terhalang dengan sebab yang maknawi, bukan dengan sebab-sebab fizik ni. Bukan, jadi terhalang. Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang nak menunjukkan makhluk ni diberi keupayaan oleh Allah masuk dalam badan manusia tanpa terhalang dengan pakaian, dengan benda-benda macam tu, dia tidak terhalang. Jadi nak kabarnya, kadang-kadang ada tanggapan sebahagian kita bahawa makhluk-makhluk ni dia terhalang, semacam terhalang dengan pakaian dan sebagainya. Ini ternyata faham-faham yang keliru lah. Sebenarnya tak apalah, untuk kongsi pengalaman lah. Saya kata macam tu sebab apa? Kerana saya ada pengalaman. Saya ada mengikuti satu kumpulan ahli zikir satu ketika dulu. Dan antara sebab kenapa saya memisahkan diri, saya lari daripada perkumpulan itu, antara sebabnya kerana mempraktiskan kaedah yang disebut merawat gangguan makhluk ni dengan cara membuka aurat termasuk perempuan, sampai ke tahap ke tempat-tempat yang dekat-dekat tempat sulit pun dibuka. Itu pengalaman. Jadi saya meninggalkan kerana pada saya itu adalah satu penyimpangan, bahkan itu satu pembodohan, membodohkan orang ramai. Kan makhluk itu tidak terhalang dengan pakaian ni, kenapa perlu buka aurat orang nak buang benda tu? Apakah kita nak diganggu oleh makhluk tu, dia tunggu kita ni tidak berpakaian baru dia boleh ganggu kita, sehingga nak dikeluarkan pula kena buang pakaian kita dulu baru dia boleh dikeluarkan? Ini satu kefahaman yang menyimpang. Jadi antara sebab saya meninggalkan kelompok berkenaan itu kerana mempraktiskan kaedah itu, membuka aurat perempuan, bahagian-bahagian yang sangat sulit, untuk tujuan dengan anggapan nak membuang benda-benda macam tu. Ini satu penyimpangan dan pembodohan, membodohkan orang ramai. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua ini. Alasan macam-macam lah. Darurah ni menolak kemudaratan. Persoalan sekarang, apakah dengan pakaian kita tu, dengan ada pakaian, tak dapat benda tu keluar disebab terhalang dengan pakaian? Itu saya sebut tadi, makhluk ni tidak terhalang dengan sebab-sebab fizik ni.
Kemudian mungkin ada orang kata pula darurat dari segi mana? Darurat dari segi penyakit ni mesti kena buang. Cara satu hal, dan keperluan satu tak kemestian. Kalau tidak dibuang, itu suatu benda yang dianggap kemudaratan yang besar. Saya nak beritahu bahawa anggapan tu pun keliru. Sebab apa keliru? Zaman Nabi ada seorang puang, seorang perempuan ni mengadu pada Nabi, minta Nabi tolong doakan dia. Sebab apa? Minta tolong dia doakan, minta Nabi tolong doakan dia sebab dia ni kadang-kadang datang gangguan. Jadi dia minta Nabi tolong doakan dia. Dia gangguan tu sampai tahap dia tak ingat, dia buang pakaian dia. Jadi Nabi beri pilihan, mu nak bersabar dengan nyakit ni ke, ataupun nak suruh aku doakan? Kalau mu sabar, mu dapat syurga. Jadi perempuan ni jawab, dia kata memanglah dia nak bersabar supaya dapat syurga, tapi dia malu. Sebab apa? Bila dia mari dah ingat ni, dia buang pakaian dia, mengaibkan dia. Jadi akhir sekali Nabi doakanlah. Nak kabarnya, sebab apa Nabi beri pilihan? Kalau benda tu mesti dibuang, Nabi tak akan beri pilihan ke dia. Nak beritahu. Jadi nak beritahu kaitan paling besar nak kabarnya bahawa makhluk yang bernama jin dan syaitan ini, dia ada ciri-ciri khas dia lah yang perlu kita faham. Jadi jangan kita kiyah dengan makhluk-makhluk bersifat zahir ni. Banyak benda-benda yang ada persamaan tapi ada kelainan. Itu saya nak. Poin yang nak khabar tadi lah, kita sangat tidak senang dengan sikap orang yang berpandangan pakaian ni kena dibuang untuk tujuan membuang makhluk-makhluk gangguan tadi tu. Itu perkara-perkara yang pada kita melihatnya satu benda penyimpangan lah. Berkongsi pengalaman sajalah.